pada malam ni kita akan sambung pengajian kita dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala madhhabil Imam Syafi'i. Kitab fiqh dalam madhhab Syafi'i. Dalam pertemuan kita yang lalu kita dah bahaskan tentang agama itu adalah mudah. Islam itu adalah agama yang mudah bagi orang yang faham. Bagi orang yang faham sembahyang, maka baginya sembahyang itu mudah. Bagi orang yang faham wudu, maka baginya wudu itu mudah. Begitu juga dengan yang lain-lain. Bagi orang yang memahami bersuci di dalam Islam itu mudah, maka dia akan jadi mudah untuk mengamalkan Islam. Sebagai satu contoh, kalau kita pergi di sebahagian negara yang bukan beragama Islam lah, khususnya tandas, kadang-kadang tu kita tengok, bahkan kebanyakan hari ni tandas di negara-negara maju ni dia tak ada air. Di tempat kita masih lagi ada air, walaupun pipe-nya di tempat yang lain. Jadi tapi di sebahagian negara langsung tandas tu tak ada air, walaupun tempat itu tempat pembuangan air besar. Saya tak ingat saya pergi mana itu. Jadi memang tempat buang air besar, air langsung tak ada. Tapi ada tisu lah, memang disediakan kertas tisu di situ. Jadi orang yang memahami bersuci dalam Islam itu bagaimana, maka dia tak rungsing. Dia tak gelabah, macam mana aku nak bersuci ni? Nanti nak sembahyang, macam mana aku nak sembahyang? Air tak ada nak basuh ni. Jadi kalau orang yang faham, orang yang mendalami agama Islam, bersuci itu bukan hanya menggunakan air. Ini sebagai satu contoh yang kita namakan sebagai Islam itu mudah bagi orang yang faham. Tapi bagi orang yang tak faham, maka dia akan gelabah, maka akhirnya dia meninggalkan solat. Alasannya kenapa? Kerana dia kata tak ada air dalam tu, macam mana dia nak masuk? Dia kalau masih bernajis, maka bagaimana dia nak solat? Maka dia akan meninggalkan sembahyang dan dia akan gantikan sembahyang di waktu yang lain, ataupun kita panggil dia qada sembahyang dia. Qada sembahyang memang sah qada itu, tetapi meninggalkan sembahyang dalam waktunya itu perbuatan yang haram dan dosa itu adalah dosa yang besar. Tapi kalau orang yang faham, maka dia tidak menjadi masalah bagi dia untuk bersuci dalam keadaan ketiadaan air. Ini sebagai satu contoh, orang yang faham agama, maka baginya agama itu tidak membebankan dia. Orang yang faham agama, maka dia akan amalkan agama itu dengan begitu mudah. Begitu juga contoh hari ini hujan, jalan jam, kan? Jalan jam, hujan, balik kerja pula tu. Jadi mungkin ada sebahagian daripada kita yang tersekat di tengah-tengah jalan. Maka macam mana nak sembahyang maghrib ni, waktu isyak nak masuk dah, waktu maghrib nak habis dah. Maka orang yang faham agama, orang yang mendalami agama, orang yang mengerti tentang hukum hakam, maka baginya mudah. Dia tahu apa yang perlu dilakukan. Itu beza antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, qul hal yastawiyal ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama orang yang tahu dan orang yang tidak tahu? Tak sama. Orang yang tahu insya-Allah mudah bagi dia. Tapi orang yang tak ada ilmu, maka dia akan jadi payah. Baik, ini yang kita bahas sebagai kesimpulan dalam pertemuan kita yang lalu. Maka malam ni kita akan masuk kepada perbahasan yang seterusnya. Kita boleh buka muka surat 21. Muka surat 21 masih kita dalam mukadimah, iaitulah pengenalan beberapa istilah fiqh. Nanti kita akan jumpa dalam kitab kita dia sebut fardu, dia akan sebut istilah-istilah ni, kita mudah faham
apakah yang dimaksudkan dengan istilah-istilah yang kita akan jumpa sepanjang pengajian dalam kitab kita nanti insya-Allah. Jadi insya-Allah bulan depan kita akan masuk baru bab 1 iaitu bersuci. Jadi kita faham dulu penggunaan istilah yang ulama gunakan dalam perbahasan fiqh. Baik. Muka surat 21, pengenalan beberapa istilah fiqh. Sebelum memulakan bab-bab fiqh dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya, nanti kita akan bahas tentang bersuci, berwudu, sembahyang, nikah, apa lagi lain-lain perbahasan fiqh. Maka kita faham dulu apakah yang istilah-istilah yang kita akan jumpa sepanjang perbahasan nanti. Maka mestilah diketahui terlebih dahulu beberapa istilah fiqh yang menjadi berkisarnya semua masalah-masalah fiqh. Istilah-istilah tersebut yang pertama adalah fardu. Kita akan jumpa nanti dia akan sebut fardu sembahyang, fardu apa lagi, fardu haji umpamanya. Nanti kita akan jumpa apakah yang dimaksudkan dengan fardu. Fardu ni apa benda? Fardu sembahyang. Apa makna fardu sembahyang tu? Fardu tu, perkataan fardu, istilah yang ulama gunakan. Fardu itu apa makna dia? Fardu ialah apa yang dituntut oleh Allah dengan tuntutan secara putus jazam, yakni perlu buat. Pelakunya diberikan pahala dan dikenakan azab kepada orang yang meninggalkannya. Contoh ibadah fardu puasa Ramadan. Jadi puasa di bulan Ramadan ini apa hukum dia? Fardu. Hukumnya adalah wajib. Maka orang yang melaksanakan satu perbuatan yang hukumnya fardu, maka dapat pahala. Bukan hanya dia dipaksa buat, tetapi dia dapat pahala kalau buat. Contoh sembahyang. Kita sembahyang fardu isyak tadi itu. Kalau tak sembahyang, dosa. Kalau kita sembahyang, dapat pahala. Dan kita kena faham bahawa fardu ini kedudukan dia lebih tinggi daripada yang tidak fardu. Contoh sunat. Jadi fardu ni perintah ataupun tuntutan Allah kepada kita tu sangat kuat. Itu maksudnya. Bermakna kalaulah bertembung antara perintah yang kuat dengan perintah yang tidak berapa kuat, mana yang kita nak dahulukan? Yang kita nak dahulukan adalah yang perintah kuat. Contoh saya bagi, kita sembahyang. Kemudian kita tengah-tengah sembahyang itu, mak kita panggil kita. Tengah sembahyang mak panggil, Azli, ada nama Azli? Tak ada ya? Azli dipanggil. Jadi pada waktu itu kita tengah sembahyang ni. Kalau luar sembahyang okeylah. Kalau luar sembahyang kita boleh menyahut. Ini ceritanya dalam solat, dalam sembahyang. Jadi kita nak menyahut ataupun kita tidak menyahut. Jadi di sinilah kita nak tahu. Di sinilah kita perlu tahu setiap hukum. Sembahyang apa hukum dia? Menyahut panggilan mak apa hukum dia? Jadi kalau kita tahu hukum kedua-dua ini dan kita tahu kesan daripada meninggalkan dua perkara tadi ini, maka kita tahu di manakah, apakah yang patut didahulukan, apa yang dikemudiankan. Contoh, kalau sembahyang kita itu sembahyang sunat, panggilan kita, mak kita panggil, yang kita tahu panggilan ni panggilan yang mustahak ni, maka pada waktu itu kita tahu menyahut panggilan ibu itu hukumnya adalah wajib ataupun fardu. Maka sembahyang sunat apa hukum dia? Nama pun sunat. Jadi di sini kita tahu sunat dia pun sunat adalah satu perbuatan yang diperintah oleh Allah. Fardu pun diperintah oleh Allah. Tetapi antara fardu dan sunat, mana kuat tuntutan dia? Yang fardu ataupun yang wajib? Maka kita dahulukan menyahut panggilan ibu daripada meneruskan sembahyang. Akan cerita kalau tuan-tuan kalau pernah dengar cerita tentang Juraish, kan? Yang Juraish tengah sembahyang, mak dia datang panggil, dia pun buat tak tahu. Bukan dia buat tak tahu. Dan sembahyang, dia terfikir, ya Allah, aku tengah sembahyang ni, aku nak teruskan sembahyang ke ataupun aku nak menyahut panggilan makku? Dia tengah sembahyang. Maka akhirnya dia teruskan sembahyang. Besok mak dia datang lagi. Hari yang ketiga mak dia datang lagi.
Dia tak menyahut juga panggilan si ibu tadi. Maka akhirnya mak tadi pun doa. Dia kata, ya Allah, jangan kau matikan Juraj ini. Juraj ini anak aku yang mengandungkan dia, aku yang lahirkan dia, aku yang usahakan dia. Tapi bila aku panggil, dia tak menyahut. Ya Allah, jangan kau matikan dia, melainkan setelah kau perlihatkan kepadanya perempuan yang jahat. Maka berlakulah fitnah kepada Juraj. Jadi di sini ulama bahas, maka kalau seandainya satu sunat, yang keduanya wajib, dahulukan yang wajib daripada yang sunat. Itu maksud dia. Sebab fardu kalau kita tinggal dosa, wajib kalau kita tinggal dosa, manakala sunat kalau kita tinggalkan sembahyang sunat, kita tak sembahyang, maka apa hukum dia? Maka dia tak dosa tapi dia rugi. Sunat buat dia dapat pahala tapi ditinggal rugi. Tetapi kalaulah seandainya bertembung antara yang sunat dan yang wajib, maka dahulukan yang wajib ataupun dahulukan yang fardu daripada mengambil yang sunat. Contoh seorang isteri kan, ikut kelas marhaban contohnya, tapi suami tak bagi. Jadi isteri kena tahu pertimbangan, apakah marhaban dan mana satukah yang patut didahulukan. Sekarang marhaban dah sunat, dia dapat pahala, tapi menurut perintah suami itu hukumnya adalah wajib. Selagi mana suami tidak perintah kepada yang haram, maka pada hal dan ketika ini si isteri tadi itu dia tak boleh mendahulukan yang wajib, iaitulah taat perintah suami dia. Macam tu. Baik. Syariat Islam telah menuntut kita menunaikannya dengan tuntutan secara putus, sebagaimana firman Allah, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan, yakni difardukan ke atas kamu berpuasa. Contoh, kalau si isteri kan, isteri puasa ganti yang wajib ditunaikan segera. Yang wajib ditunaikan segera. Katalah dia ada 7 hari. Ada 7 hari puasa yang perlu digantikan. Sebab masa bulan Ramadan tahun lepas, ada dia tak puasa selama 7 hari. Jadi dalam tempoh 7 hari itu, dalam tempoh 7 hari dia perlu puasa itu, ada 7 hari berbaki nak masuk Ramadan. Jadi dia wajib kena habiskan juga 7 hari itu. Sebab kalau dia tunda ataupun tangguh sehari, maka alamatnya hari yang ke-7 itu dia akan masuk Syawal, dia akan masuk satu Ramadan, bermakna dia tak sempat nak habiskan puasa gantinya pada tahun tersebut. Tetapi suami halang dia daripada berpuasa, maka si isteri buat pertimbangan. Taat suami wajib, kemudian taat Allah juga wajib. Ini puasa yang fardu ni, bukan puasa yang sunat. Maka taat suami pun wajib. Maka apakah seorang isteri, dia boleh buat pertimbangan begini, taat suami wajib, taat Allah pun wajib. Maka itu yang pertama. Sebelum dia letakkan hukum, dia perlu tahu dulu bahawa menurut perintah suami, mengikut perintah suami pada perkara yang haram, isteri wajib tak taat? Tak wajib taat. Suami kata, ya, malam ni kita ada dinner, tapi awak macam kawan-kawan saya semua pergi, isteri dia tak pakai tudung, awak pun jangan pakai tudung. Jadi suami perintah isteri macam tu, isteri wajib tak taat? Isteri tak wajib taat. Maka sama juga dalam hal ini, suami melarang isteri daripada melaksanakan tanggungjawab dia. Isteri dia kena puasa juga ni, sebab kalau tak puasa, maka nanti dia tak akan habis puasa ganti dia. Maka sekarang suami melarang isteri daripada berpuasa, apa hukumnya? Haram. Maka isteri patut tak taat suami pada perkara yang haram? Tidak. Bermakna isteri wajib teruskan puasa. Kalau seandainya suami larang dia, pukul dia, awak tak dengar, ai suami, awak kena ikut cakap saya, umpamanya kan, maka isteri boleh mengadu kepada pengadilan. Sebab suami tidak berhak memerintahkan isteri melakukan yang haram ataupun meninggalkan kewajipan. Sekarang isteri wajib nak laksanakan hutang dia dengan Allah, tapi si suami larang dia,
maka di situ perbuatan ataupun larangan suami tadi itu tidak patut diikuti oleh seorang isteri. Isteri nak pergi umrah, suami tak bagi. Boleh pergi tak umrah? Tak boleh. Itu macam mana ustaz? Duit dah kumpul dah, nak pergi juga? Tak boleh, sebab umrah hukumnya adalah sunat. Kan? Jadi kalau nak pergi juga, maka perlu izin daripada suami. Macam tu. Baik. Oleh itu apabila kita berpuasa akan diberikan balasan syurga, dan sekiranya tidak berpuasa maka akan dikenakan azab dalam neraka. Kemudian yang tadi fardu, buat dapat pahala, tinggal dosa. Yang kedua adalah wajib. Di sisi mazhab Syafi'i, wajib dan fardu adalah perkara yang sama. Kedua-duanya sama kecuali dalam bab ibadah haji. Dalam mazhab kita, fardu dan juga wajib benda yang sama. Buat dapat pahala, tinggal dosa, kecuali dalam perkara berkaitan dengan haji dan umrah. Contoh, wajib umrah. Siapa yang pernah pergi umrah? Kan kita belajar dalam kursus umrah, ada wajib umrah, ada yang rukun umrah. Kan beza tu. Jadi contoh dia kata, wajib dalam masalah haji ialah perkara yang apabila ditinggalkan tidak membawa kepada luput dan batalnya ibadah haji. Contohnya melontar anak-anak batu di ketika 3 jamrah, berihram di miqat dan lain-lain lagi daripada perkara yang wajib haji. Contoh. Kita ambil contoh. Kita ambil umrah lah, jangan haji, kita ambil umrah. Wajib umrah di antaranya adalah berniat ihram dan umrah di miqat. Jadi semua pernah pergi umrah kan? Tahu makna miqat kan? Miqat ni tempat berniat bagi orang yang nak buat umrah. Orang yang datang daripada Malaysia, kalau nak nak pergi Mekah dulu, dia akan berniat ihram dan umrah di Qarnul Manazil, atas kapal terbang sebelum di landing tu. Di situ dia berniat ihram dan umrah. Baik. Jadi bagi orang yang jadi apa hukum niat masa dekat miqat tadi itu? Kalau daripada Madinah kita nak pergi Mekah, kita akan niat dekat Bir Ali. Kan? Jadi apa hukum niat tu? Kita akan baca kitab-kitab fiqh ataupun kita belajar ataupun kita dalam kursus umrah. Ustaz tu bagi tahu wajib umrah iaitulah berniat di miqat. Maka barang siapa yang meninggalkan niat di miqat, umrahnya sah. Betul tak? Kita jadi pening tak? Wajib tapi ditinggalkan yang wajib, tetapi umrahnya sah. Macam mana tu? Jadi beza dalam bab haji umrah. Dalam mazhab Syafi'i, fardu dan juga wajib. Wajib kalau dalam bab umrah ataupun haji, kalau tinggalkan yang wajib, masih sah umrahnya, masih sah hajinya, tapi dia kena bayar dam. Contoh, dia daripada Madinah sampai dekat Bir Ali, semua orang niat, dia seorang je tak niat. Sebab apa dia tak niat? Sebab dia tak tahu pun kena niat. Sebab dia perempuan yang tengah datang bulan. Ini ramai yang berlaku kan. Jemaah wanita sampai dekat miqat, dia tak niat. Sebab alasannya nak niat apa benda sampai kat Mekah, dia tak boleh tawaf pun, sebab dia tak boleh semayang. Jadi sampai di Mekah, orang dah turun bas, dah masuk hotel nak pergi tawaf, maka mutawif tu tanya, akak tak pergi tawaf ke? Tak, saya tak boleh semayang. Lepas tu, niat tak tadi masa dekat Bir Ali? Tak niatlah sebab tak boleh semayang. Jadi maka ustaz tu bagi tahu, akak walaupun tak niat, walaupun datang, walaupun tak boleh semayang, di miqat tetap kena niat. Habis tu akak ni macam ni, nak kena pergi Madinah balik ke? Tak payah pergi Madinah balik, niat di situ. Niat kat mana? Dekat depan kedai Al-Bait contohnya kan. Tengok sampai dekat Al-Bait terus kan. Sampai di situ, niat di situ, dan bermakna dia tidak berniat di miqat, dia berniat di situ, maka umrahnya sah. Habis nanti suci, dia tak perlu pergi miqat dah, dia terus tawaf dan sampai habis, tetapi dia kena bayar
dia kena bayar dam. Jadi itu wajib umrah. Meninggalkan yang wajib dalam bab haji ataupun umrah, ibadahnya sah, cuma dia kena denda. Tetapi berbeza dengan yang lain-lain dalam urusan yang lain selain daripada haji dan umrah. Contohnya sembahyang, contohnya puasa dan lain-lain, maka meninggalkan yang wajib langsung tak ada dah. Langsung tak ada dah benda itu. Baik. Kemudian yang haji ni kita tak payah bacalah. Kita sambung terus. Baik, kita ambil yang ketiga, iaitulah fardu ain. Nanti kita akan jumpa juga istilah fardu ain. Apakah yang dia maksudkan dengan fardu ain? Fardu ain ialah tuntutan wajib ke atas tiap-tiap individu yang mukallaf. Apa makna mukallaf? Mukallaf ini bahasa Arab, bahasa Melayunya orang yang dibebankan. Kita baca dalam akhir suratul Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maksudnya Allah itu tidak membebankan seseorang itu kecuali apa yang dia mampu. Jadi yukallifu itu makna apa? Bebanan. Jadi mukallaf itu ialah seseorang yang telah dibebankan ke atasnya segala tanggungjawab. Bermakna kalau dia tinggalkan benda tu, dia bertanggungjawab dengan Allah. Dia berdosa kalau tinggalkan. Contohnya sembahyang. Dia tinggalkan sembahyang, dia dosa. Tapi orang yang tidak mukallaf, maka dia tak dosa. Tak sembahyang ke, tak beriman sekalipun, kalau dia bukan orang yang mukallaf, maka dia tidak dosa. Jadi apakah syarat orang yang mukallaf? Orang yang mukallaf itu dalam ni tak sebut, mungkin nanti dia akan sebutkan. Tapi bila kita dah baca istilah tu, kita kena faham jugalah. Jadi kita nak cek kita ni mukallaf ataupun tidak. Tuan-tuan, beza tau mukallaf dengan mu'allaf. Ada tak mu'allaf dalam ni? Tak ada kan? Semua memang dah awal bukan mu'allaf dah. Baik, jadi mu'allaf orang yang memeluk Islam. Mukallaf orang yang dibebankan dengan tanggungjawab. Apa syarat mukallaf? Yang pertama dia baligh. Yang keduanya dia berakal. Yang ketiganya dia apa lagi? Sampai dakwah. Dan yang keempat, yang pertama tadi kita sebut berakal. Mana orang gila tak mukallaf. Dia lahir-lahir dia gila, kan? Memang akalnya rosak, maka dia tak mukallaf. Dia tak sembahyang pun tak dosa. Contoh orang yang anak-anak yang kurang sempurna akal dia, orang yang sindrom Down umpamanya, kan? Ataupun orang yang macam itulah, kan, yang ada masalah pada mentalnya, maka dia tidak mukallaf, dia tak berdosa, dia ahli syurga yang terus masuk syurga bighairi hisab, tanpa hisab, kan? Ini kelebihan anak-anak syurga. Itu satu. Kemudian yang kedua, orang yang baligh sampai umur. Okey, seorang tu dia berakal tak? Okey, akal dia sihat, kan? Yang kedua, cik pula syarat yang kedua, apakah dia baligh sampai umur? Oh, sampai umur dia dah 26 tahun contohnya. Okey, syarat yang kedua selesai. Syarat yang ketiga, sampai dakwah. Apa makna sampai dakwah? Sampai tak Islam dekat dia. Contoh, kan, contoh. Orang asli yang duduk di pendalaman, duduk di dalam hutan tu, dia tak tahu, dia tak pernah dengar tentang Islam, tak ada pun pendakwah yang masuk dalam tu, walaupun dia akal dia sihat, walaupun dia baligh, tapi Islam tu tak sampai kat dia, dakwah tu tak sampai dekat dia, maka dia bukan orang yang mukallaf. Maknanya kalau dia tak sembahyang, dia tak dosa. Kalau dia tak beriman pun, dia tak kenal Tuhan pun, dia tak dosa. Macam contoh, antaranya dipanggil orang-orang yang berada pada fatrah yang tidak ada Rasul dan Nabi, tak sampai dakwah kat dia. Contohnya siapa dia? Mak ayah Nabi SAW. Mak ayah Nabi SAW, dia pada zaman dia hidup tu tak ada Rasul. Walaupun mak Nabi meninggal pada umur Nabi 6 tahun, waktu tu Nabi belum dilantik sebagai Rasul. Begitu juga tok wan Nabi Abdul Muttalib, dia meninggal sebelum Nabi dilantik sebagai Rasul. Jadi orang-orang yang hidup pada zaman tu, orang yang tidak sampai dakwah. Bermakna dia tidak berdosa pun kalau dia, pasal dia tidak dibebankan dengan tanggungjawab. Itu orang yang sampai dakwah. Ataupun contoh, di satu kampung ni semua orang Islam. Kampung tu tak bersalah, lebih kurang ada 15 keluarga, semuanya Islam. Rumah yang ke-16 orang bukan Islam. Rumah yang ke-16 bukan Islam.
Tapi seluruh orang Islam ni jahat belaka. Contoh kan, yang ni rompah satu ni perompak, yang ni maknanya orang Islam ni hanya namanya Islam tapi dia tak mengamalkan Islam, dia jahat betul kan. Dia tidak mencerminkan keindahan Islam. Orang kafir yang duduk keliling dengan orang Islam yang tak nampak keindahan Islam, dia termasuk orang yang tak sampai dakwah. Walaupun jiran dia Islam, depan rumah dia orang Islam, kanan dia rumah Islam, tapi sebelah rumah dia ni perompak Islam, tapi perompak. Depan rumah dia perogol bisiri, sebelah kanan pula kaki judi. Tak ada langsung nampak kebaikan Islam tu. Jadi orang kafir pun tak nampak Islam tu baik, dakwah tak sampai, maka dia juga dikira orang yang tidak sampai dakwah. Jadi syarat yang ketiga, mestilah sampai dakwah, barulah dia orang yang mukallaf. Walaupun dia cerdik akal dia, walaupun baligh, tapi dakwah tak sampai, maka dia tidak mukallaf. Dan yang keempat, orang yang sihat pandangan dan telinga dia. Sebab kedua-dua ini adalah saluran untuk dia kenal Islam. Kalau matanya rosak, masih boleh gunakan telinga. Kalau telinganya rosak, masih boleh gunakan mata. Jadi kalau mata dan telinga rosak, apa cara untuk dikenal Allah? Tak ada cara. Maka kalau seorang manusia matanya tak nampak, telinganya tak dengar, walaupun dia akalnya sihat, walaupun dia baligh, walaupun keliling dia semua orang-orang Islam yang baik, tapi matanya rosak, telinganya rosak, maka tak ada cara. Bagaimana cara nak ajar Islam kat dia? Tak tahu. Tak ada cara macam mana nak ajar semayang kat dia, macam mana nak kenalkan dia dengan Tuhan, dia tak tahu. Tak ada cara dah. Maka dia tidak dipanggil orang yang mukallaf. Kita mukallaf ataupun tak mukallaf, akal sihat, balik sampai dakwah, dan sihat mata dan juga telinga. Ini disebutkan tadi. Fardu ain ialah tuntutan wajib ke atas setiap individu mukallaf dengan tuntutan secara putus, yakni jazim, seperti sembahyang. Apa hukum sembahyang? Fardu ain. Fardu itu wajib yang kita sebutkan tadi. Ainun. Apa makna ainun? Ainun itu individu. Fardu ainun, fardu setiap individu. Itu bahasa Melayu dia. Bahasa Arab dia fardu ain. Bahasa Melayu dia kewajipan setiap individu. Baik. Fardu ain iaitu tuntutan wajib ke atas setiap individu mukallaf dengan tuntutan secara jazim seperti sembahyang, puasa dan haji bagi yang berkemampuan. Budak-budak sembahyang, apa hukum dia? Bukan fardu ain. Fardu ain itu hanya bagi orang yang mukallaf. Sembahyang bagi kita fardu ain. Bagi anak kita bukan fardu ain, sebab dia tidak lagi diwajibkan atas dia, hanya diwajibkan bagi orang-orang yang mukallaf. Baik. Dan haji bagi yang berkemampuan. Ibadah-ibadah ini wajib kata setiap mukallaf dan tidak memadai, hanya didirikan oleh sebahagian mukallaf tanpa sebahagian yang lain. Dia beza nanti yang kita akan sebut fardu kifayah. Kalau fardu kifayah, apa makna fardu kifayah? Fardu ain setiap orang mesti kena sembahyang, setiap orang mesti kena buat. Tapi fardu kifayah, yang keempat, apa makna fardu kifayah? Fardu kifayah ialah suatu tuntutan ke atas sekumpulan orang Islam, bukan ke atas setiap individu. Dengan kata lain, apabila sebahagian mereka melakukan tuntutan tersebut sehingga terlaksana, maka ia memadai dan dosa orang-orang yang lain tidak melakukannya akan gugur. Tetapi semuanya dianggap derhaka dan berdosa sekiranya tidak ada seorang pun yang menunaikannya. Contoh, menguruskan jenazah dan sembahyangkan dia. Baik, kita selalu sembahyang jenazah. Apa hukum sembahyang jenazah? Hukumnya adalah fardu kifayah. Dia nombor dua. Fardu ain yang pertama, fardu kifayah yang kedua, maka barulah hukum sunat. Jadi bila bertemu fardu kifayah dan juga sunat, nak dahulukan yang mana? Kita dah lepak. Kalau fardu ain dengan fardu kifayah, fardu ain didahulukan. Kalau fardu kifayah dengan sunat, fardu kifayah didahulukan. Sebab fardu tak ada yang lebih tinggi, sunat tak boleh lebih daripada dia, kan? Ya, sebab itu bila kita di Mekah, waktu sembahyang jenazah, kita perlu sembahyang jenazah. Nak dibandingkan dengan sembahyang sunat, mana pahalanya lagi besar? Sembahyang jenazah. Pasal dia fardu. Yang sunat bawah dia pun dapat pahala juga, tapi yang fardu perlu kita utamakan. Tetapi bezanya fardu kifayah, kalau dah ada orang yang buat, orang lain tidak lagi berdosa kalau
Tapi kalau dia buat dapat pahala besar. Cuma kalau dah ada sebahagian yang buat, maka dia tak berdosa kalau dia tak buat. Tapi kalau dia buat, pahala besar tak? Pahala besar juga. Cuma bezanya yang fardu ain, kalau dia tak buat, maka dia berdosa. Kalau fardu kifayah, kalau dia tak buat, ada tak orang lain buat. Kalau ada orang lain buat, maka fardu jadi kifayah. Tak payah orang kata kan. Fardu tak payah, ada orang kata. Maksudnya cukup dah ada orang buat, maka kita tak berdosa kalau kita tinggalkan. Tetapi fadilatnya sangat besar kalau kita turut melaksanakan yang fardu kifayah. Banyak kan contoh. Contoh dia termasuklah di antaranya doktor kan. Doktor itu perlu ada di kalangan orang Islam. Kalau tak ada langsung orang Islam yang menjadi doktor, maka seluruh orang Islam berdosa. Tapi kalau ada seorang dua yang memadai, maka yang lain tidak berdosa kalau tidak melaksanakan benda ataupun perbuatan itu. Baik, kemudian yang kelima, rukun. Apa makna rukun? Rukun ialah perkara yang wajib kita lakukan dan ia adalah satu juzuk daripada hakikat sesuatu perbuatan, seperti membaca Fatihah, rukuk, sujud dalam sembahyang. Perkara-perkara ini dinamakan sebagai rukun. Mudahnya rukun ni apa dia? Kalau adanya dia, adalah benda tu. Tak ada dia, tak adalah benda tu. Contoh, rukun sembahyang ada berapa tuan-tuan? Ada 13. Saya jawabkanlah. Saya tahu kalau saya tunggu jawapan sampai haji tak ada jawapan. Rukun sembahyang ada 13. Rukun sembahyang ada 13. Adanya rukun adalah sembahyang tu. Kalau tak ada rukun, walaupun satu saja tak ada. Ada 13 rukun kan? Satu tak ada, maka tak adalah sembahyang. Kesemua tak ada sembahyang. Jadi rukun tu, adanya rukun adalah sembahyang tu. Kalau rukun sembahyang lah, adanya rukun adalah benda tu. Tak ada rukun, walaupun satu saja tak adalah benda tu. Sembahyang. Contohnya apa dia? Rukun sembahyang baca Fatihah. Tak ada Fatihah, rukuk ada, i'tidal ada, tahiyat ada, sampai habis sembahyang Fatihah tak baca, tak jadi sembahyang. Sembahyang tu tak jadi. Ataupun yang kedua, rukun contoh yang kedua adalah rukun jual beli. Berapa rukun jual beli? Ada 4. Yang pertama ada penjual, yang kedua ada pembeli. Masih ingat tuan-tuan? Yang pertama penjual, yang kedua ada pembeli, yang ketiganya ada akad, dan yang keempatnya ada barang kan? Jadi penjual, pembeli, ada barang, dan juga ada akad. Baik. Jadi kalau tak ada penjual, dia tak jadi jual beli. Ada ada barang tetapi tak ada akad, tak jadi jual beli kan? Jadi begitu juga dengan rukun nikah. Ingat lagi tak rukun nikah ada berapa? Ada apa rukun nikah? Jangan buat lupa pula. Ada berapa? Pasal dah lama tak nikah kan, tak ingatlah apa rukun nikah. Jadi ada 5 rukun nikah. Kalau tak ada satu, dia tak jadi nikah. Tak ada semua pun tak jadi nikah. Jadi itu makna rukun. Adanya benda tu adanya dia adalah benda tu. Tak adanya dia tak ada benda tu. Itu rukun. Jadi rukun itu sangat penting. Rukun haji umpama, rukun umrah umpamanya kan. Jadi adanya rukun adalah benda tu, tak ada rukun tak adalah benda tu. Jadi pentingnya rukun. Kalau gugur satu rukun, maka tak adalah perbuatan ataupun ibadah tersebut. Baik, itu rukun. Yang keenam, syarat. Syarat ialah perkara yang wajib kita lakukan, tetapi ia bukan satu juzuk dan daripada hakikat sesuatu perbuatan. Bahkan ia adalah mukaddimah, yakni permulaan kepadanya, seperti berwudu, masuk waktu sembahyang, dan menghadap kiblat. Kesemua perkara tersebut adalah di luar daripada hakikat sembahyang, tetapi merupakan mukaddimah kepada menunaikannya, yang mesti dilakukan bagi memastikan sembahyang tersebut sah ataupun tidak. Yang mana syarat pula, dia bukan sebahagian daripada perbuatan itu, tetapi di luar. Bahkan syarat, contohnya disebutkan tadi, kita nak sembahyang. Maka apa syarat sembahyang zuhur? Syaratnya mesti masuk waktu. Kalau tak masuk waktu, maka sembahyang kita itu tidak sah. Baik, itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh adalah
Sunat. Apa makna sunat? Sunat kita mudah fahamlah, iaitulah perbuatan yang dilakukan dapat pahala dan meninggalkan tidak berdosa, tetapi rugi si meninggalkan perbuatan itu. Dan sunat, jadi di sini dia tak sebut makruh kan, ada juga sebut makruh. Baik, sunat ini dia berbeza dengan makruh. Mana dia lawan dengan makruh. Contoh sembahyang ba'diyah isya. Apa hukum dia? Sunat. Apa makna sunat tadi? Buat dapat pahala, tinggal rugi, tinggal tak berdosa tapi dia rugi. Baik. Bagi orang yang buat sembahyang ba'diyah isya, maka dia telah melakukan yang sunat. Bagi orang yang meninggalkan ba'diyah isya, dia tak buat benda yang sunat, tetapi dia telah melakukan benda yang makruh. Apa benda yang makruh? Tinggal rugi kalau buat dapat pahala. Jadi dia tinggalkan benda tu, dia buat, mana dia tinggalkan perbuatan sembahyang tadi itu, dia tak dapat pahala. Tapi kalau dia buat, maka dia dapat pahala tak? Dia dapat pahala. Jadi meninggalkan yang sunat dia jadi makruh, meninggalkan yang makruh dia jadi sunat. Jadi sunat dan makruh itu dia saling berlawanan. Jadi kalaulah seandainya kita tak sembahyang, bermakna kita telah melakukan yang makruh. Tapi kalau kita sembahyang, bermakna kita telah melakukan benda yang sunat. Baik. Kemudian harus ialah satu perkara yang sama sahaja, sama ada melakukannya ataupun meninggalkannya, kerana syarak tidak memerintah kita supaya meninggalkannya dan juga tidak memerintahkan kita melakukannya. Bahkan diberikan kebebasan kepada kita untuk meninggalkan atau melakukannya. Oleh itu perbuatan tersebut tidak diberi pahala dan tidak berdosa, sama ada melakukan ataupun ditinggalkan perbuatan itu. Mudahnya makruh, harus ni benda yang sama, sama ada antara perintah dan juga larangan. Dia tak diperintahkan dan juga tidak dilarang. Nak buat boleh tak? Nak buat tak ada masalah. Tetapi bagi orang yang label-label macam kita, yang harus kita kena tinggalkan, jangan kita buat. Sebab apa yang harus kita kena tinggalkan? Tadi ada 5 hukum kan. Yang wajib pertama, yang kedua sunat, yang ketiga harus, tengah-tengah ni harus, yang keempat makruh dan yang kelima ni haram. Baik, dalam kelima-lima ini, apa hukum yang ada perintah Allah? 2 sahaja, wajib dan sunat. Makruh, harus, makruh dan haram. Ada tak perintah Allah? Tak ada. Yang Allah perintah dalam 5 hukumnya hanya 2 sahaja. Ingat, yang pertamanya wajib dan yang keduanya sunat. Bermula daripada makruh sampailah bermula daripada yang harus masuk kepada yang makruh sampai kepada haram, tak ada perintah disuruh buat. Harus tak diperintah buat, makruh tak diperintah buat, haram pun tidak diperintahkan buat. Bermakna yang Allah perintah 2 sahaja, wajib dan sunat. Bermakna dalam 5 hukum ni, mana sahaja yang buat dapat pahala? 2 je, yang wajib dan yang sunat. Yang harus ada pahala tak? Tak ada, tolak tepi. Yang makruh ada pahala tak? Tak ada, tolak tepi. Yang haram buat dapat pahala tak? Tak, tolak tepi. Bermakna label macam kita perlu melakukan sesuatu yang ada pahala, walaupun dia tidak berdosa kalau kita, walaupun kita buat. Okey, saya sebut sekali lagi. Orang yang label macam kita ni perlu melakukan sesuatu yang ada pahala. Perlu buat satu benda yang ada pahala sahaja. Okey. Mungkin kita dulu ada sebahagian orang yang dia tak kisah buat, asalkan benda tu tak berdosa. Okey, beza tak? Yang pertama saya ulang balik. Patutnya kita buat yang hanya ada pahala. Kita perlu buat yang hanya ada pahala sahaja, wajib dan juga sunat. Tetapi kebanyakan orang, dia akan buat satu benda asalkan tidak haram walaupun tak ada pahala. Boleh masuk lagi? Saya ulang. Sepatutnya kita buatlah benda yang hanya ada pahala. Yang ada pahala apa saja? Wajib dan sunat.
Tetapi kebanyakan orang, dia akan buat asalkan benda tu tak berdosa. Apa yang dia akan buat? Wajib. Asal tak dosa kan buat kan? Yang kedua, sunat, sebab buat tak dosa. Yang ketiga, harus, buat tak dosa. Yang ketiga, makruh, buat tak dosa. Satu je yang ditinggalkan, yang haram je ditinggalkan. Wajib dia bedal, haram sunat dia bedal, harus pun dia makan, makruh pun dia makan juga. Yang kita orang yang warak lagi bertakwa ni hanya buat yang ada pahala sahaja. Yang wajib dan juga yang sunat. Yang harus kita tak buat, yang makruh kita tak buat, yang haram kita tak buat. Sebab benda tu tak ada pahala. Tapi kebanyakan kita, bila dia buat, orang larang, dosa tak? Tak dosa kan? Contoh. Jom semayang masjid. Alah, main kat rumah je lah. Jomlah masjid. Dosa tak main kat rumah? Jadi asalkan tak dosa aku buat, kan? Walaupun tak ada pahala. Yang harus tak ada pahala, yang makruh tak ada pahala. Selagi mana benda tu tak dosa kita buat, maka ini adalah orang yang sedang di tahap-tahap yang bawah, kan? Jadi kita telah rugilah kat situ, kan? Kita telah buat benda-benda yang hanya habis di atas dunia, tapi akhirat kita tak ada apa-apa, kan? Yang saya sebutkan tadi, supaya kita untunglah apa yang saja kita buat, semua dunia pun kita dapat, akhirat pun kita dapat. Taklah bermakna kerja kita yang kita buat hari-hari itu tak ada pahala. Ada. Kita keluar cari rezeki nafkah untuk isi anak-anak tu, kan dapat pahala tu. Satu ibadah yang besar yang Allah akan berikan pahala, kan? Jadi itu saya nak bezakan tadi antara kita dan orang lain. Kita ni kalau tak ada pahala kita takkan buat. Tapi ada kebanyakan orang, selagi mana tidak berdosa, maka dia akan buat walaupun tak ada pahala. Bila tak ada pahala, sampai ke makruh lah dia akan buat. Maka sebab itu Nabi pesan kepada kita, awas hati-hati buat benda yang syubhat. Yang benda syubhat ni apa? Dia benda yang ragu-ragu. Mana dia tidak haram. Contoh. Kita sembahyang. Habis sembahyang, kita pun balik. Sampai di rumah kita cek, tadi rasanya ada RM50 tak kat poket. Mesti cici kat surau ni. Kita pun datang surau. Datang tengok, memang ada tempat kita sembahyang tadi duit RM50. Baik, duit RM50 tu, apa hukum dia? Pasti tak hak kita? Biasa jawapan kita, pastilah Ustaz, situlah kita sembahyang tadi. Jadi ulama kata ini dikategorikan sebagai benda yang tak pasti. Jadi benda yang tak pasti, orang yang warak dia tak buat. Tapi selagi mana benda tu tidak jelas haram dia, manusia boleh buat, tapi dia bukan orang yang warak. Faham tak kat tu? Saya bagi contoh. Orang yang warak, kan Nabi kan sebut dalam hadis, kan, orang yang warak itu meninggalkan benda yang syubhat. Apa benda yang syubhat? Syubhat ni benda yang tak jelas, benda yang ragu-ragu, benda yang was-was, kan? Benda yang boleh jadi ataupun tak, benda yang ragu-ragu. Tetapi selagi mana, ini kaedah tuan-tuan kena ingat, selagi mana benda itu tidaklah nampak haramnya, selagi itulah kita boleh buat. Contoh, kan? Contoh orang kafir. Orang kafir ni ataupun satu manusia ni, dia ada dua kedai. Satu kedai arak, satu kedai kitab, kan? Kedai arak jual yang haram, kedai kitab ni jual benda yang halal. Kalau dia bagi kita duit yang haram, kita tak boleh ambil lah, pasal duit haram, kan? Tapi kalau dia bagi daripada duit kita boleh ambil. Tapi dia bagi ni kita tak tahu ini daripada yang halal ataupun haram. Maka kata ulama, selagi mana benda tu tidak nampak haramnya, ambil lah. Tapi orang yang warak beza. Orang yang warak, selagi mana tak nampak kesahihan ataupun dia panggil apa? Sahih lah. Keabsahannya, itu bahasanya lain bersastra. Selagi orang yang warak, dia takkan buat kecuali setelah dia yakini benda tu memang betul-betul sah. Tapi orang yang tidak warak tetapi tak dosa pun, selagi mana tidak nampak haramnya, maka selagi itulah kita boleh buat. Kita secara umum, dia hukum dia apa dia? Selagi mana benda tu kita tak nampak haram, kita boleh ambil. Tapi orang yang warak, selagi mana dia tak nampak halalnya ataupun jelas sahihnya,
maka dia barulah ambil benda tu. Macam contohkan kita masuk masjid tadi, lepas sembahyang duit kita cicik. Kemudian kita balik rumah, duit kita cicik tak ada. Kita pun datang solat tengok duit kita ada. Yang tu dia panggil syubhah. Benda yang tidak pasti. Boleh jadi ataupun tidak. Lepas kita sembahyang tadi, kita balik, ada hamba Allah masuk masjid, kemudian dia nampak ada duit RM50. Perangai kita, biasa kita nampak duit, mana kita letak duit tu? Kita boleh dalam tabung. Salah kan? Kita tak boleh buat begitu. Kecuali kalau RM1, RM2 okeylah. Tapi kalau nilai yang besar, kita tak boleh buat macam tu. Kita perlu mengiklankan siapa punya barang dalam tempoh 1 tahun, kan? Jadi dia pun ambil, dia boleh dalam tabung RM50 tadi. Dia pun sembahyang kat situ. Jadi dia sembahyang kat situ, kemudian kebetulan duit dia pula tercicir kat situ. Boleh jadi tak? Boleh jadi. Maka sebab itu kata ulama, kalau macam tu keadaan dia, ada kisah seorang ulama, dia berjalan, hartanya terjatuh, dia pergi, kemudian orang kata jom patah balik. Patah balik memang jumpa harta dia tu di tengah jalan, tapi dia kata jangan ambil. Sebab dia kata boleh jadi orang lain lalu jalan yang sama tak? Ada. Dan kemungkinan ada orang lain juga barang yang jatuh di situ, yang kita punya mungkin jatuh di tempat yang lain. Jadi orang yang warak dia tak kena ambil benda tu. Tapi salah tak kita ambil? Tak salah, selagi mana kita tak nampak haramnya. Sebab kita nampak, rasa macam duit aku, rasa-rasanya lah. Kecuali kalau setiap duit kita ambil gambar nombor sirinya berapa, cek, oh betul lah nombor siri duit aku lah ni. Itu baru sahih kita punya duit, kan? Itu perbahasan lah supaya kita tahu antara. Kita nak bahas tentang apa tadi? Kita cerita tentang apa tadi yang boleh sampai ke situ? Tentang syubhat, kan? Jadi tentang syubhat Alimu hukum tadi itu, kan? Jadi kita orang yang bertakwa, orang yang baik ini dia akan buat dua sahajalah. Manakala manusia dia akan buat walaupun tidak dosa pun, kalau dia buat yang 4 ni, yang wajib, yang sunat, yang harus dan makruh, tak dosa pun. Tetapi rugilah kalau kita buat benda yang tidak berpahala. Dan yang terakhir, iaitulah berkaitan dengan haram. Haram adalah satu perkara yang dituntut oleh syarak supaya ditinggalkan, dan tuntutan secara putus yang diberikan pahala jika ditinggalkan kerana menurut perintah Allah, dan dikenakan dosa jika dilakukannya. Kita sedar ataupun tidak, pahala kita yang kita dapat sebenarnya mencurah-curah masuk. Kita sedar ataupun tak? Sebab meninggalkan dosa dapat pahala tak? Dapat pahala. Contoh, malam ni kita tak merompak, kita tak minum arak, kita tak berjudi. Secara tidak langsung, dengan sebab maksiat dan dosa ni kita tak buat, pahala kita masuk, kan? Macam mana boleh masuk kita tak buat? Ya, sebab yang haram kalau kita tak buat dapat pahala, kan? Yang wajib kalau kita buat dapat pahala. Jadi kita dapat pahala hasil daripada melakukan yang wajib dan juga benda yang sunat. Dan kita juga dapat pahala daripada sumber kerana meninggalkan benda yang haram. Maka sebab itu kata Nabi SAW, meninggalkan dosa besar itu menghapuskan dosa-dosa yang kecil, kan? Kita tak merompak, kita tak bunuh orang, kita tak buat dosa-dosa besar, maka secara tidak langsung meninggalkan dosa besar itu menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Jadi punya Allah ni pemurah dengan kita. Dengan sebab kita tak buat benda yang haram pun, Allah bagi pahala kepada kita mencurah-curah banyaknya. Malam ni saja berapa banyak dah pahala Allah berikan. Satu, sebab kita sembahyang berjamaah, kita sembahyang fardu isyak, kita mengaji pula. Dan dalam masa yang sama kita tak buat yang haram-haram, yang dosa-dosa besar tu, itu pun pahala masuk juga dalam akaun kita. Jadi inilah kelebihan kita orang yang beriman kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang begitu banyak. Jadi inilah istilah-istilah yang akan digunakan oleh beliau dalam kitab kita ini, dan insya-Allah kita akan masuk dalam pertemuan kita akan datang bab yang pertama, iaitulah bersuci. Insya-Allah yang ni kita akan sambung dalam pertemuan kita yang akan datang kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi memandangkan kita isyak kita awal, jadi kita habis pun awal lah, kan? Kita start tadi lebih kurang dalam kita sekitar 45 minit lah biasa kuliah kita. Dan menang syak kita awal, kita pun habis awal lah sekitar 9.45. Mudah-mudahan sepanjang kuliah dan pengajian kita ini, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala memberkati
diri kita yang hadir dalam majlis ilmu. Begitu juga bagi mereka yang menonton. Saya tengok tak kurang daripada 3 orang yang menonton ni. Mudah-mudahan juga mereka dapat bahagian pahala daripada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi